agak nice dekat rumah dia. Ni dah rakam ke? Dah. Okay, macam biasa lah untuk kita shoot kan. Kita shoot starting macam biasa lah kat depan rumah. Depan rumah kita shoot. Lepas tu scene kedua kita bagian kapos lah. Benda sama je, benda kita simple, betul tak? Betul. Benda kita dah plan bro. Bagian kapos, kita tengok bagian ruang tamu dia pula. Buka slipper. Nanti owner tu marah. Rumah bersih tu. Okay. Dan scene seterusnya kita buat kat bagian kapos. Bagian kapos pula, ni bagian apa? Ruang tamu. Ruang tamu je man. Bagian ruang tamu dah. Untuk kita shoot kat bagian sini. Bahagian dining area dia dah siap ni tabletop. Memang agak nice juga. Kita shoot kat sini lah. Tengok angle mana-mana okey. Situ ke situ? Sini lah. Ni okey 0.5 Yes. Memang agak ngau. Okey, bagus sama ni. Oh tu dining area. Kita masuk bilik pertama lah. Yang dekat bawah ni. Okey, kita akan explain tentang bilik ni. Dah habis explain dengan bilik ni. Kita gerak ke kitchen. Okey, kita shoot bahagian kitchen dulu. Kitchen memang dah siap lah, tabletop kabinet memang agak nice owner bagi. Lepas tu kita bahagian ni, laundry area dan bahagian toilet. Nanti bila Hafiz cakap umur just gerak je. Baik. Cantik tak cantik belakang cerita. Nanti Hafiz pandai buat apa, overlay. Okey, baik. Santai je. Okey, dah settle bahagian bawah. Kita gerak atas. Rumah ni best sebab dia ada balkoni tau. Kat bahagian ni Hafiz juga ada ruang. Kat sini pun ada bilik juga kosong. Kita letak barang. Okey, kat ruang ni ada balkoni. Tapi sebelum Hafiz shoot video balkoni ni, Hafiz shoot kat sini dulu lah. Hafiz baby kat sini. Lepas tu baru kita gerak dalam balkoni. Kita shoot video kat balkoni ni. Mengah naik tangga ni, memang mengah. Belum puasa habis, biasalah. Biasa juga cakap lah. Okey, dekat sini ada bilik yang ketiga dia, bilik kedua dia. Okey, ni bilik kedua dia. Ni bilik kedua dia. Settle bilik kedua macam biasa, settlekan bilik ketiga dia. Ni bilik ketiga dia. Tak tahu mana satu master bedroom. Kata ni master bedroom macam kecil sikit saiz dia. Ni sini toilet. Okey, Hafiz bila Hafiz dah settle cakap kat master bedroom kan. Terus Hafiz cakap kat sini boleh letak ampai baju, sidai baju ke. Okey, Lepas baik. tu call to action kat bahagian bawah, kat bahagian ruang tamu. Okey, faham? Faham. Okey, jom review.